Hey, what's up guys? Adakah korang tertekan sebab banyak menu dessert nak kejar? Jangan risau, tekanan itu tak akan berkurang sebab hari ni kita nak buat apple fritters. Sangatlah sedap. Mak Saleh suka makan benda ni. Dia crispy, crunchy kat luar, dalam sangat lembut dengan apple. So ambil 1 cawan tepung gandum, setengah sudu kecil garam, setengah sudu kecil cinnamon, 1/2 sudu kecil baking powder, 3 sudu makan gula, 1 biji telur, and then tambah 1 sudu kecil esen vanila, setengah cawan fresh milk, nak pakai full cream pun boleh, and also 1 sudu makan butter yang dah lembut lah. Kacang-kacang itu je dia punya batter. Senang saja. Pergi supermarket cari apple hijau ni. Adakah boleh pakai apple merah? Kurang sesuai. Kita nak apple hijau juga. Sebab apa? Dia nak ada rasa masam-masam tu. So kita orang cocok dalam bentuk cube. Jangan kecil sangat, jangan besar sangat. Cube tu kita nak ada crunch. Bila kita gigit tu, so gaul dengan kita punya batter tadi. Itu saja. Sangat senang. Jangan merungut Yang ni senang saja. Kita boleh goreng. Make sure minyak tu just nice. Tak terlalu panas, taklah kurang panas sangat. Korang akan dapat golden brown macam ni kan. Sabar, jangan angkat lagi. Tunggu sikit lagi sampai dia dark brown macam ni, barulah kita boleh celupkan ke dalam kita punya glaze. So korang ambil 1 cawan icing sugar, campurkan dengan 3 sudu air. Nampak macam pekat kan? Tak pegaul lagi. Gula tu akan cair, siap kita punya glaze. So boleh celup kat dalam tu. Angkat. Tara, cantik. Hello rupa dia. Okay, one more time. Cantik macam jual kat kedai. So boleh letak kat tepi dulu. Icing sugar tu akan mengeras, and dia akan jadi crunchy dekat luar lah, and boleh gigit. Sangatlah sedap rupanya benda ni. Patutlah Mak Saleh suka makan. Okay, ya Allah, sedapnya. Di manakah engkau bersembunyi selama ini, wahai apple fritters? So ni isi kat dalam ada apple, and also crunchiness batter kita dekat luar tu. Bismillah. Tolonglah buat. Okay, selamat mencuba.